Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini, tibalah saat yang paling dinanti-nantikan dalam pertandingan bahas peringkat negeri Perak 2026, iaitu pusingan akhir. Anda bersama saya, Azmi, dan rakan saya, Nur Khaira Erina, wartawan cilik channel TV SAS. saluran informasi anda akan membawakan liputan secara langsung dari Dewan SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan. Selepas melalui saingan yang sengit di peringkat saringan suku akhir dan separuh akhir, kini hanya dua pasukan terbaik bakal berentak bagi merebut gelaran Johan Bahas Alat Parlimen peringkat negeri Perak. Pasukan yang berjaya ke peringkat akhir ialah daerah Mualim dan daerah Adakah Ragan kita mahu murid datang ke sekolah untuk belajar atau untuk mengangkat beban? Saya adalah destinasi bawah oleh pangkal antara ini. Kedua pangkal di bawah ini selalu sampai dengan mendapatkan bahawa saya bermaksud menghapus masalah. Setiap hujah yang bakal disampaikan bukan sahaja memerlukan fakta yang tepat, malah keyakinan, kepertahan serta kerjasama pasukan akan menjadi penentu kejayaan. Mari saksikan detik-detik menarik yang sempat dirakam sepanjang perlawanan akhir tadi. Berarti kita di kelas bersesuaian masalah hari ini. Pertama jumpa hari ini, kita membincangkan bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah personal tanpa mendedahkan pembelajaran murid secara efektif. Kerajaan menjelaskan bagaimana kita mengulang kejadian kita langsung tindak yang buat terfikir sendiri aksesori tambahan seperti papan terkunci, komputer serta pengecar ini secara tidak langsung mengamalkan bagi kita kepada Alhamdulillah, pertandingan akhir telah pun selesai. Tahniah kepada kedua-dua pasukan yang telah mempamerkan persembahan yang sangat cemerlang. Menang atau kalah bukan ukuran utama. Yang lebih penting ialah keberanian menyampaikan hujah dengan penuh adab, yakin dan berilmu. Saya dengan sukacitanya merasmikan penutupan pertandingan bahas bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Menengah Peringkat Negeri Perak tahun 2022. Sebentar lagi kita akan menyaksikan detik yang paling dinanti, iaitu pengumuman para pemenang tahun ini. Diteruskan lagi dengan pengumuman keputusan pertandingan bahas bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah Peringkat Negeri Perak tahun 2026. Mengumumkan usul pada hari ini operasi digital di kelas penyelesaian bank berat adalah di sekolah. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada Setinggi tahniah juga diucapkan kepada pasukan pembahas dari daerah Mualim yang telah dinobatkan sebagai Johan Pertandingan Bahas Peringkat Negeri Perak 2026 yang seterusnya akan mewakili negeri Perak ke pertandingan bahas peringkat kebangsaan. Itu Puan Syarina binti Rehan dari Sekolah SK Kampung Bahagia. Cikgu melatih murid bahas ni dah hampir 10 tahun. Bermula daripada tahun 4, 5 dan 6. Jadi kita sebelum kita buat kita pilih ni, kita buat saringan dulu baru kita buat pemilihan berbahas lah. Apakah harapan dan perancangan cikgu untuk pasukan bahas sekolah pada masa akan datang? Pada masa akan datang, saya berharap pasukan bahas yang bahagia dan akan mewakili daerah hidup Perak dan mendapat Johan. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan pembahas terbaik. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam, nama saya Nawal Ahnaf binti Saidi. Saya dari daerah Mualim. Apakah perasaan anda selepas dinobatkan sebagai juara? Terima kasih.
Lepas je umum pemenang tu saya sangat gembira kerana dapat pembalas terbaik. Lepas tu dapat Johan dekat Negeri Perak ini. Apakah cabaran terbesar sepanjang pertandingan ini? Terima kasih. Cabaran terbesar sepanjang pertandingan ini bagi saya ialah kita kena berlatih setiap hari dan konsisten. Terima kasih. Perak 2026 yang berlangsung selama 2 hari penuh dengan semangat, ilmu dan bersaing sihat. Tanya kepada semua peserta, guru pembimbing, para hakim, urus setia dan tuan rumah warga SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan, Perak atas penganjuran yang cemerlang. Sekian saja daripada kami melaporkan untuk channel TV SAS. Bye. Assalamualaikum.